Serabut tak best lah. Takkan si Hana penipu kita, dia kan baik orangnya. Aku rasa dah bersama dengan maknya. Thank you doh. Terima kasih. Pada hari ini, penyebaran maklumat berlaku dengan begitu pantas, terutamanya melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Walau bagaimanapun, tidak semua maklumat yang diterima adalah benar dan sahih. Di sinilah timbulnya isu berita palsu yang semakin membimbangkan masyarakat. Berita palsu ataupun fake news merujuk kepada maklumat yang tidak tepat, direka-reka atau dimanipulasi yang disebabkan dengan pelbagai tujuan, sama ada untuk menimbulkan panik, mencetuskan kebencian atau meraih perhatian. Malangnya, penyebaran berita palsu boleh membawa kesan yang sangat besar, termasuk merosakkan reputasi individu, menjejaskan ketenteraman awam dan menggugatkan keharmonian negara. Justeru, kami akan membawa sebuah lakonan ringkas atau roleplay yang menggambarkan bagaimana berita palsu boleh tersebar dengan mudah dalam kalangan masyarakat serta kesan yang timbul daripadanya. Kami juga akan mengetengahkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk orang ramai mengelakkan diri daripada menjadi penyebar berita tidak sahih. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu sentiasa berhati-hati dan menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum berkongsi kepada orang lain. Ingat, sebagai pengguna media sosial, kita semua ada tanggungjawab. Jangan jadi sebahagian daripada masalah, jadilah sebahagian daripada penyelesaian. Cantik, sumpah cantik. Cantik. Tapi tengok dia macam tu, macam Kau tengok ni. Tengok ni. Mana tadi? Lelaki tu bukan ke dia dah pernah tiduri 20 wanita? Netizen ulas sepatu. Mana tanya kalau dah ni, tengok ni isu yang terbaru diorang ni. Letak peha lah dekat atas kaki pula. Kalau macam gini ni, sayang lah cantik. Aduh. Betul? Berpeluk-peluk macam ni weh. Kau rasa dah bersama dengan maknya. Tak kahwin lagi ni. You dah. Mesti ni kalau dah berpeluk-peluk macam ni. Aduh. Tapi dia dulu gitu juga lah. Tengok berpeluk-peluk macam ni. Mesti dah ni. Sekejap weh, aku nak screenshot hantar kat dia orang ada. Hantar dalam komen. Hantar. Sebab dah berdua gitu kan. Hana ada share something lah. Nak share lah. Copy. Send dekat status. Send. Cuba korang tengok Hana hantar apa. Macam best je. Betul ke? Korang jangan main percaya je. Betul lah kan. Takkan si Hana tu menipu kita, dia kan baik orangnya. Hanan, betul ke video yang Hanan sebarkan tu? Betul lah. Apa tak betul tengok Aku nampak sendiri. So betul lah ni kalau orang macam gini sangat. Tapi kan kita kena sebarkan video yang betul. Kita kan kena jadi orang yang bertanggungjawab. Tapi kan memang dah ada kat ni. Dah viral dah pun benda ni pun. Alah kau ni pun. Semak serabut tak best lah. Aku salah cakap ke? Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya ni. Macam mana kita nak nasihatkan kawan kita yang selalu sebarkan berita palsu ya?
Okey, hari ni kita akan belajar tentang falasi dan pemikiran. Baik, hari tu ada salah satu daripada kawan-kawan kalian yang jumpa saya. Dia minta nasihat cara untuk menasihati kawan dia yang lain daripada menyebarkan berita-berita palsu. Okay, so saya akan bagi tahu beberapa langkah tentang cara untuk kita tahu betul ke tak berita tu. Okay, yang pertama, kita gunakan pemikiran kritikal kita. Allah dah gunakan kita akal, jadi kita gunakan akal yang telah digunakan daripada kita. Kita dah masuk universiti, semua dah bijak-bijak, besar, pandai. So, antara cara untuk gunakan pemikiran kritikal adalah tanya soalan pada diri sendiri. Berita ni betul ke tak? Apa dia punya sumbernya? Kita boleh bandingkan daripada sumber-sumbernya. Mungkin sumber A kata macam ni, sumber B kata macam ni. Kita tak boleh fokus pada satu sumber saja. Okay, yang kedua, periksa fakta yang kita dapat tu. Antara contoh yang kita boleh dapatkan fakta tentang satu berita tu adalah, yang pertama kita boleh cek dekat sebenarnya.my. Yang kedua, kita boleh tengok dekat MyCheck Malaysia, ataupun kalau berita tu adalah berita global, berita international, kita boleh try check dekat Snopes. Okay, sebelum kita cek semua benda tu, kita kena elakkan kongsi maklumat-maklumat tersebut dengan kawan-kawan kita yang lain supaya kita tidak menyebarkan fitnah dan orang lain menerima fitnah tu bulat-bulat. Okay, dan terakhir, kita kena tingkatkan literasi media sosial kita. Biasakan diri kita dengan teknik manipulasi media, propaganda dan taktik persuasif dalam komunikasi supaya kita lebih bijak dalam menggunakan media dan menerima satu berita. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita akan jumpa next week. Okay, terima kasih. Betul lah apa yang Azrin cakap tadi. Aku ni minta maaf lah dengan dia. Hey Azrin, aku nak cakap, aku nak minta maaf pasal tadi aku cakap kasar dengan kau. Betul lah apa yang kau cakap. Sepatutnya aku semak dulu benda tu betul ke tak. Thank you doh. Terima kasih. Tak apalah, nanti kita kan selalu buat silap. Tapi jangan buat lagi ya. Terima kasih Azrin. Sama-sama. Secara keseluruhannya, penerimaan masyarakat terhadap kesahihan sesuatu berita bergantung kepada beberapa faktor penting seperti tahap pendidikan, kebolehan menilai maklumat dan kepercayaan terhadap sumber berita. Dalam dunia moden yang penuh dengan pelbagai maklumat dari media sosial maupun internet, ramai masyarakat cenderung menerima berita tanpa memeriksa kesahihannya terlebih dahulu, terutama apabila berita itu selari dengan kepercayaan dan emosi mereka. Ini boleh menyebabkan penyebaran maklumat yang tidak tepat dan mampu menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Namun begitu, kesedaran mengenai kepentingan untuk menyemak fakta sebelum disebarkan semakin meningkat, terutama melalui pendidikan dan kempen literasi media yang dijalankan oleh pelbagai pihak. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menilai dan memeriksa maklumat secara kritis, kita dapat mengurangkan penyebaran berita palsu dan dapat membina masyarakat yang lebih berinformasi dan bertanggungjawab. Oleh itu, kebolehan menilai maklumat dan penggalakan sikap berfikir secara kritis sangat penting untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat ketika menerima dan berkongsi berita. Ini bukan sahaja memperkukuh kesahihan maklumat, malah dapat membantu dan menjaga keharmonian dan kestabilan sosial.